Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke dalam program 3B. Benda boleh bincang, Tak marah. nasihat. Alhamdulillah bersua semula ke dalam episod baru ini. Jadi Alhamdulillah kita pada puasa program 3B ni, kalau yang first time boleh tengok kita lah. Program ni berkenaan dengan perbincangan isu-isu semasa, isu-isu yang kata Santai lah kan. Santai dengan diri kita dan sebagainya, yang menyentuh jiwa kita, dekat dengan diri kita. Betul. Dan juga kalau kita dah sentuh dulu pasal berkenaan dengan radio. Betul. Dan tapi sekarang apa bezanya podcast dengan podcast lain? Kita nak membincangkan isu-isu semasa, tetapi ada orang kata sentuhan nasihat dari sudut keagamaan. Sentuhan nurani. Betul. Bukannya kita borak-borak kosong lah. Betul. Kita tak hoha-hoha ke situ. Jadi kalau para penonton, para pendengar nak ikuti program 3B ni, bolehlah follow kita punya semua platform media sosial. Ya, betul. Labuan FM di Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan juga boleh muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Dan boleh dengar di mana-mana saja berada. Betul. Baik, jadi seperti biasa, siapa tak kenal saya perkenalkan diri dululah kan. Silakan. Kalau orang first time tengok kita ni, tak tahu siapa benda dia orang cakap ni, siapa ni. Okey, saya Nas. Dan saya Bustamam. Ataupun boleh panggil Stamam. Stamam lah. Abang Mam. Jadi untuk episod pertama kita cerita pasal hari radio. Episod kali ni apa ceritanya? Okey, episod kali ni kita akan berbincang berkenaan dengan yang dekat dengan hati kita, yang dekat dengan diri kita. Ataupun saya percayalah, mungkin ada di antara kita yang memang benar ada benda ni, tapi dia lepaskan. Betul. Mungkin boleh jadi betul lah. Dahsyat. Macam ada rasa pula kan. Jadi episod pertama kita dah kenal dah host kita, apa betul. Hobi dia kan. Untuk episod kali ni rasa nak tanya jugalah sikit-sikit. Nak kenal lebih dalam, orang kata. Nak tanya lagi. Apa cita-cita tu, Nas? Okey. Kalau dulu kecil-kecil kan. Kalau cita-cita aku dulu banyak sebenarnya. Banyak cita-cita. Dia ikut umur. Sekolah rendah lain, sekolah menengah lain, anak IPT lain kan. Kalau sekolah rendah dulu aku kau mudah terpengaruh aku rasa. Tukar cita-cita banyak. Tolong sikit. Okey, apa cita-cita tu? Kalau sekolah rendah dulu, cita-cita nak jadi polis, nak jadi tentera. Sebab dulu minat tengok cerita combat. Betul. Cerita combat tu, berperang, petang-petang main combat, petang-petang main polis. Suka orang kata bersenjata lah. Betul. Kemudian bila naik sekolah menengah, bertukar pula cerita nak jadi saintis. Beza betul. Daripada orang kata masuk hutan ke dalam pejabat. Jauh sangat. Makmal lepas tu masa tu masuk science side kan. Budak sains biasalah kan. Jadi semua eksperimen. Eksperimen saja. Bertukar-tukar cerita kan. Tapi nak tanyalah, apa orang kata cita-cita yang paling lama lah kekal nak jadi tu? Penghujung dia nak jadi ustaz. Allahu Akbar. Jarang orang bercita-cita nak jadi ustaz kalau ikutkan lah. Betul. Jadi memang jarang. Tapi kalau nak kata berkat dia punya konsisten tu, alhamdulillah lah. Sampai sekarang. Kalau Stamam pula macam mana? Aku dulu nak jadi angkasawan. Sebab waktu kecil-kecil dulu kan, apa orang kata, zaman tu Malaysia menghantar astronot pertama. Datuk Muzaffar Syukur. Okey. Tapi terbatal. Tak jadi. Lepas tu tingkatan 2 ada cita-cita nak jadi. Waktu tingkatan 1 dulu pergi ada rezeki buat umrah. Jadi balik umrah tu tekad betul-betul ni. Tingkatan 2 nak jadi kata petugas pembersihan di Masjidil Haram. Ya Allah. Tapi tak jadi juga. Mudahnya macam mana? Kenapa tak jadi? Tak jadi sebab aku tak tahu nak hantar resume kat mana. Aku tanya kau, kalau nak bekerja kat Masjidil Haram, kau nak hantar resume kat mana? Aku tak tahu. Jadi itulah tak jadilah orang kata. Cuma ada satu lah cita-cita sekarang lah orang kata kan. Okey, tak apa. Tapi nak katanya isu yang kita nak bawa sekarang ni adalah berkenaan dengan cita-cita, ataupun kita boleh ringkaskan dalam satu tajuk yang bernama Satu Langkah. Satu langkah. Macam mana satu langkah itu boleh menggerakkan diri kita untuk menjadi yang ada sekarang ini, ataupun dalam cita-cita kita. Macam mana kita menggerakkan satu langkah itu menuju cita-cita kita. Mencapai impian itu bermulanya daripada satu langkah. Itu yang kita akan bincangkan pada kali ini. InsyaAllah berjumpa selepas lagi. Kita jumpa lepas ni. Selepas ini dalam podcast 3B. Benda boleh bincang, tak marah, nasihat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula dalam podcast 3B. Benda boleh bincang, tak marah. Nasihat. Bersama dengan host anda, Stamam. Dan juga Nas. Kita bawakan. Ya. Tajuk untuk episod kali ini ialah Satu Langkah. Langkah pertama untuk mencapai cita-cita dan impian. Betul. Sebab aku percaya kan, ramai di antara kita kat luar sana, terutama yang ada anak-anak budak-budak kita sekarang ni lah, Anak-anak muda dia sedang mengejar cita-cita. Betul. Walaupun tak mengejar, mungkin ada impiannya. Ya, betul. Jadi untuk episod kali ini kita fokuskan tentang kerjaya lah. Sebabnya dalam Islam pun sebenarnya menyuruh dan menggalakkan kita, orang yang ada upaya ini, untuk keluar mencari rezeki, cari kerja. Okay, betul. Sebab dalam fiqh boleh kata, kalau ia komplit, sempurna kaki tangan, tak ada cacat celanya, haram hukum meminta-minta. Meminta-minta pun tak boleh. Tak boleh. Allah kata dalam Quran pun, dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, Allah kata apa? Fa iza qudiyatis salatu fantashiru. Selepas mayang tu, fantashiru, kata Allah SWT, bertebaranlah kamu. Untuk apa? Mencari, kata, menjalankan urusan masing-masing, mencari rezeki masing-masing. Betul. Itu yang dalam agama kita. Jadi yang pertama, kita solat, dah selesai ibadat, betul, keluar. Apa-apa hal, solat dulu. Solat dulu. Dia anak-anak kita, adik-adik sekalian, nak capai cita-cita, jangan lupa agama kita. Itu yang penting. Jadi fokus untuk kita kali ni kerjaya lah kan. Ya, betul-betul. Cumanya kalau nak borak kerjaya ni, boleh, kerja kita bukanlah gempak sangat. Kita dua ni, Nas. Yelah. Kau nak cerita kerjaya macam cerita kau kerja kau gempak sangat? Gempak juga. Gempak lah juga. Jadi kita bawakanlah seorang tetamu yang saya yakin orang di Labuan ni selalulah nampak mukanya. Siapa namanya tu? Dulu pernah nampak. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Ke mana pergi kawan tu? Dia ada peminat tau. Tak payahlah cerita peminat. Jangan kau, dia ada peminat. Jadi saya nanti tanya dia nanti. Okey. Tetamu kita pada kali ni ialah Syazwan bin Abdul Rajiz. Ya. Apa khabar bang? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Baru aku nak bagi salam. Bagi salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, Nas? Alhamdulillah. Okey, kamu baik. Jadi macam mana perjalanan ke konti ni, okey Alhamdulillah. Setakat ni tiada apa-apalah halangan yang melintang untuk sampai ke sini. Alhamdulillah sampai dengan selamat. Tak ada kepayahan. Alhamdulillah. Kan aku dah kata, mungkin dia macam biasa. Macam familiar. Terutama untuk orang Labuan lah. Jadi untuk bermulanya segmen kedua kita kali ni, elok juga kalau kita tahu sedikit latar belakang. Kita kata berta'aruf. Kenal dulu. Ta'arafu fil lughatul arabiyah. Tak payahlah. Aku rapat kedayan lah. Okey. Jadi kita nak tahulah asal usulnya, datang daripada mana kan. Kerja sebagai apa, macam tu. Okey. Betul, Syazwan Abdul Rajiz nama sebenar. Okey, untuk makluman Nas dan juga Bersamam, saya ni ada beberapa nama tau. Okey, dikenali di Labuan ni biasalah pulau yang kecil, pulau yang indah. Kita pusing-pusing situ memang orang kenal lah kan. Betul. Nas dengan Bersamam pun tahu kan sampai di Labuan ni macam mana keadaannya. Okey. Betul. Di kampung, saya cerita sikit latar belakang family sedikit lah. Okey. Ibu bapa saya ni orang Sabah. Okay. Dan saya ni lahir di Labuan. Dan ibu bapa saya ni bermastautin di Labuan cukup lama lah. Okay. Apabila di kampung, saya ke Sabah, nama saya tu Chuan. Chuan. So kalau di Labuan ni, orang panggil Wan. Okay. Kalau di rakan-rakan di Labuan FM, panggil Syaz. Itulah. So ada beberapa nama lah. Okay. DJ Syaz. Itu yang bau cam tu. Cam. DJ Syaz Okay, 36 tahun. Sekarang ni bekerja sebagai pegawai bomba lah, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Ini bomba. Uniform berwarna merah. Betul. Merah yang berwarna-warni, lambangkan keberanian. Jadi sebelah kita sekarang ni abang bomba. Jadi masalah satu uniform yang sekarang jadi tengah naik. Tengah naik. Hype sekarang ni. Cuma nak tanya lah kan. Okey. Cita-cita memang nak jadi anggota penyelamat. Betul. Sebenarnya daripada dulu lagi, cita-cita ni memang jadi seorang anggota penyelamat. Jadi pada asalnya tu memang
saya pun tidak kisahlah agensi apa sekalipun. Janji jadi seorang anggota penyelamat. Memang minat daripada dululah. Adalah cerita-cerita dia sebab apa saya minat. Okey. Sebelum jadi bomber ni, banyaklah kerjaya yang saya ceburi. Itulah nak tanya juga transisi tu macam mana. Itulah. Daripada mana daripada DJ kepada anggota bomber. Kan? Betul. Dia macam langkah tu macam agak berlainan. Lain betul. Jadi nak tahu juga tu. Jadi kaedah cerita-cerita. Sebenarnya saya di Labuan FM jadi penyampai radio ni berstatus sambilan ataupun dipanggil di sini Bismillah. Kerja sambilan. Setiap hujung minggu saya akan berkonti dan dalam seminggu 2-3 kali lah lebih kurang saya berkonti, dan itu pun salah satu minat sebab kita ni jadi seorang penyampai, jadi seorang pemberi maklumat kepada umum kan. Betul. Bagus juga sebenarnya. Cuma permintaan keluarga ni daripada dulu, daripada kecil lagi, kalau boleh biarlah ada kerja yang orang kata yang tetap. Kalau dulu kata kan, orang kata biarlah kerjaya yang menjamin masa depan katanya. Bukanlah kata di kerja di sini tidak menjamin masa depan, tapi katanya biarlah yang tetaplah. Macam harapan bapa lah tu. Macam itulah. Kita faham permintaan keluarga lah. Jadi kita pun cubalah apply mana yang dapat lah. Saya pun bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah, masing-masing rezeki kita kan. Macam mana. Betul. Tapi membahagiakan ibu ayah tu pun satu perkara yang mulia. Betul. Tak kisahlah kita kerja apa pun sebenarnya, sebab Nabi SAW pun ada cakap dalam sebuah hadis, barang siapa yang mencari rezeki yang halal untuk menjaga diri daripada meminta-minta dan dengan tujuan memenuhi nafkah keluarganya serta supaya dapat membantu tetangganya, nescaya dia akan datang di hari kiamat dengan wajahnya berseri-seri seperti bulan purnama. Jadi memenuhi kehendak mak bapak pun satu benda yang kata berkat. Betul. Apa-apa kerjalah untuk cari rezeki untuk ahli keluarga, maka balasannya di akhirat nanti ada juga. Tak kisahlah kita nak kerja sebagai apa kan. Tapi menarik juga sebagai anggota penyelamat ni. Lepas tu isi borang apa semua? Bukan isi borang, dia online lah kan. Borang secara online lah. Sebenarnya banyak lah saya apply ni, tapi semua yang beruniform, tapi uniform yang skopnya menyelamat. Macam itulah. Memang minat menyelamat lah ni. Itulah sebab adalah tempat-tempat di Labuan ni yang contohnya mengalami insiden banjir. Kadang-kadang kita pun Kenapa saya tidak berada di situ kan, untuk memberi bantuan kepada orang-orang awam yang lain kan. Betul. Faham. Jadi kalau kita pergi situ sendiri, kemudian kita pun risau juga, kita ni orang yang tiada basic untuk menyelamat. Sebab jadi seorang anggota penyelamat, dia kena fikirkan juga keselamatan diri sendiri kan. So kita pun kena belajar juga basic untuk menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan orang lain sebelum tu. Jadi, tapi mungkin ada yang tertanya-tanya lah daripada DJ ke anggota penyelamat, tiba-tiba hilang daripada Labuan. Biasa kalau bomber ni kita nampak juga dekat Labuan ni kan. Tak adalah hilang terus. Ada banyak balai bomber kat Labuan ni. Itulah macam mana boleh hilang terus daripada Labuan ni. Saya kata bomber tapi tak pernah nampak pun. Okey. Apabila saya dapat jawatan tu, kemudian penempatan tu tidaklah disangka-sangka yang saya ni dapat di tanah Semenanjung. Negeri Perak. Perak. Jauh ke sana. Ramai sabahan Labuan dekat sana. Alhamdulillah ramai juga. Jadi saya pun berjumpalah juga dengan rakan-rakan yang dari negeri-negeri Borneo. Alhamdulillah ada juga situ. Jadi sekarang ni pulang ke kampung lah orang kata, bercuti lah itu kan. Baik, jadi kita dah kenal secara sedikit ringkas sebanyak tentang Syaz, kerjaya dia apa daripada DJ kepada anggota penyelamat ataupun bomber yang kita kenal kan. Betul. So nanti insya-Allah kita akan teruskan lagi, kita akan tanya lagi banyak. Saya mendalam kita berdua ni suka tanya. Siap sedialah dengan jawapan. Jadi kembali selepas ini dalam podcast 3B, benda boleh bincang, tak marah, nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula bersama dengan kami dalam program 3B
Benda boleh bincang, tak marah, nasihat. Jadi Alhamdulillah kita dah bersama dengan jemputan kita Abang Syaz. Wah, jadi, melekat dengan nama Syaz ya, tapi ada satu lagi nama rahsia dia. Nanti saya tahu nama rahsia dia. Wow. Nanti dia cerita. Okey. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah berkenaan dengan satu langkah. Jadi macam mana kita nak mencapai cita-cita kita. Mungkin khas kepada kawan-kawan ataupun anak-anak kita yang betul, golongan muda ni pastinya ada impian, cita-cita nak jadi apa, nak kerja apa. Biasanya pekerjaan yang glamour lah. Ya, betul. Jadi perjalanan untuk mendapatkan kerjaya yang kita mahukan tu bukanlah semudah ABC. Ramai yang beranggapan mungkin lepas kita belajar bidang sekian, lepas dia dapat sijil, ijazah, terus dapat cita-cita yang kita nak. Bukan begitu. Maknanya habis belajar terus ada kerja. Bukan. Dia ada onak dan duri yang pastinya setiap orang tu lain. Dia punya cabaran dia. Dan tak lari ataupun tak terkecuali Abang Syaz kita. Betul. Apa nama rahsianya nanti kita cerita. Okey, Syaz. Tadi Syaz dah cerita berkenaan dengan daripada macam mana pergerakan transisi daripada dari DJ kepada Abang Bomba, Abang Penyelamat. Jadi mau tanya lah juga kan, kita kan berkurapak kerajaan pun kan ada luas Jadi kalau jalan usaha pun, jalan rintangan ataupun usaha untuk pergi ke arah kebombaan itu. Wah, ini syok ni. Boleh cerita ini memang syok. Kongsi. Okey, daripada zaman belajar lagi dulu kan, pada zaman sekolah, macam yang saya share tadi lah kan, permintaan orang tua kita ni mengharapkan kita ni dapat kerja yang tetap kan, kalau boleh katanya tu kerja yang stabil, menjamin masa depan lah ceritanya kan. Okey, kita faham. Daripada sekolah dulu pun memang dia kata okey, belajarlah bagus-bagus katanya, nanti keluar nanti boleh dapat kerja yang bagus katanya begitu. Betul. Okey, dialog yang sama. Habis belajar kita pun kerjalah. Okey, welder masa tu. Welder masa tu. Memang saya punya kebolehan salah satunya boleh welding lah. Anda macam welder? Itu sampai situ lah. Dia ada level-level dia lah. Okay. Level-level dia. Okay. Welder. Jadi diorang pun kata, anda apalah kerjalah dulu, asal ada kerjalah dulu. Kumpul duit katanya kan, apa semua, nanti boleh ambil lesen memandu. Betul. Itulah ceritanya itulah kan. Kumpul pengalaman lah juga. Kan. Itu ayat pancing. Itu. Ayat pancing. Okey, sampailah dapat pula kerja yang lain. Okey, saya pernah bekerja di Kementerian Kesihatan. Jadi doktor pula tiba-tiba. Nasib bukan doktor. Okey, tiba-tiba welder kau ambil kau. Sambilan pula di KKM lah. KKM. Di sini. Di sini Labuan, di Hospital Nukleus. Sebagai sebagai pegawai perkhidmatan awam. Pegawai khidmat pelanggan, pegawai khidmat pelanggan. Okey. Sampailah tamat katanya tamat kontrak. Okey. Kata, mau kerja apa lagi ni ya? Saya katakan, cari lagi kerja. Terlalu banyak lah, saya pun tak ingat lah. banyak kerja. Banyak pergi kan, sampai berniaga lagi. Tamat lagi berniaga lagi. Businessman. Oleh sebab saya ni boleh buat kerja-kerja welding. Saya pun buatlah bisnes tangkap kontrak. Safety grill. Safety grill. Saya beritahu Nas dengan ni Taman Mutiara tu kan. Banyak hasil tangan saya di situ. Dengar tu orang Taman Mutiara. Saya pernah berurusan dengan dia. Dari tingkat bawah sekali sampai atas sekali pun memang. Patutlah banyak kes macam rumah. Bukan minta maaf Jadi maksudnya grill perumahan lah. Kau pelan-pelan sikit. Member dah wedding. Tak lagi dia injek lagi kan. Lepas tu berniaga lah. Lepas tu yang dapat nama satu tu macam mana? Yang itu bila cerita dia begitu. Yang itu ada cerita sebelum tu lagi. Dapat nama yang satu ni, cerita tu sebelum tu. Saya lama berniaga untuk safety grill ni kan. Kemudian sampailah job tu kurang. Sebab apa job tu kurang masa tu?
PKP. Sampailah PKP kan. Dia kenang boleh. Kembali jangan. Kembali jangan. Okey. Sampailah yang itu patut kita skip PKP tu. Sampailah saya ni jadi sambilan pula lagi sambil e-hailing lah. Saya pun buatlah e-hailing kan. Buat e-hailing, kemudian biasalah bila macam kita bawa penumpang semua, hiburan untuk penumpang tu dah lain dah bukan radio lah. Betul. Kan radio. Betul. Okey, bila dengar radio masa tu, kawan-kawan e-hailing yang lain ni, okey. Kawan-kawan e-hailing yang lain ni, okey. Okey, teruskan. Okey, kawan-kawan yang lain pun dengar benda yang sama. Katanya ada iklan pengambilan penyampai radio. Katanya. Dia adalah salah seorang ni, jom kita try. Dia kata. Aku ni mana ada talent. Macam ni kan. Padahal kita ni kalau di sini kata apa? Mengapur. Mengapur ni. Ada macam mengapur yang orang kata yang menguluk. Orang Semenanjung kata menguluk kan. Gitu kan. Menguluk. Semenanjung kata dia kata apa? Dia kata menguluk. Apa? Menguluk dia. Apa tu? Dia ada. Tak kisahlah kan. Tapi itulah. Okey. Aku pun pula aku tak tahu. Kira macam introvert ke macam mana? Dia macam kata mengejek. Mengejek lah. Mengejek. Kita bukan orang sebelah situ. Okey. Kita bukan orang sana. Bukan orang sana kan. Lepas kawan. Okey. Saya kata aku ni kalau mengejek ni boleh lah kan. Jadi try lah pergi situ. Okay, kawan pun bawa datang ke Labuan FM. Dia test lah untuk baca berita lah apalah kan. Jadi kawan ni pendekkan cerita. Masa tu kawan kata kau try lah lagi. Kata. Kawan tu audition ke tak? Audition lah. Dia yang bawa ni. Dia yang bawa ni. Kawan ni bawa audition lah. Kemudian dipendekkan lagi cerita. Yang dapatnya tu saya pula. Yang kawan ni bawa tu tak? Okey. Allah. Lepas tu kita mau kata macam mana lagi kan. Inilah orang kata rezeki kan. Betul. Rezeki masing-masing lah kan. Sebab kawan tu tadilah kan. Kawan tu jangan ambil hati. Yalah dia pun ada cakap juga. Apa dia kata kan okey je dia kata kan rezeki masing-masing. Jadi dia pun kawan pun faham lah kan. Alhamdulillah. Jadi start di situlah baru jadi part timer dekat sini. Ya. Sampailah ada nama yang lain lagi. Yes, itu yang saya mau dengar. Pernah dengar di radio Awang Janggut? Nama panggilan Awang Janggut? Awang Janggut. Dia ada dalam satu segmen EDD lah. Dia dalam satu segmen salah satu slot Labuan FM ni sebelah petang. Itu ada satu segmen tempatan yang popular. Betul. Salah satu segmen yang popular dah. Lagi-lagi di lokaliti sini kan. Memang EDD. Dia punya lah. Sebut EDD orang sudah tu. Pendengar memang peminat EDD memang ramai di sini. Sebab situlah orang gelar saya Awang Janggut. Yang bagi nama saya Awang Janggut bukan saya. Salah satu selebriti dia. Sebab EDD ini dia ada selebriti yang dijemput. Jadi yang mengendalikan sistem apa semua tetap penyampai lah. Penyampai lah kan. So adalah selebriti EDD yang dijemput. Saya mau penerbit kata cari kau punya ni nama untuk EDD. Untuk kau sebagai penyampai EDD dia katakan. Aku meletak nama apa ni kan? Semua dengar semua ada awang di depan. Ada awang alai contoh awang alai, ada awang sekarang awang cali, awang sembilan kan? Awang salat cali kan. Aku mau kata awang apa? Dulu kata si awang botak kali ni ya. Awang botak lah kan. Kata ada salah seorang selebriti EDD. Kenapa anda pakai Awang Janggut? Sebab kau berjanggut katanya. Masa tu janggut saya ni panjang. Tebal. Panjang tebal. Sekarang bukan macam ni. Dulu kan macam ni. Dulu lagi panjang tebal lagi kan. Lagi meriah. Lagi ni lah. Kau pakailah nama kau Awang Janggut lah ni kata. Boleh lah Awang Janggut lah. Dia kata okey lah. Sebab itulah saya dikenali di sini Awang Janggut juga. Itu yang kalau pergi ke bandar, pergi ke kedai, si Awang Janggut. Gitu kan. Itu namanya, nama lainnya lah Awang Janggut. Baru dapatan dia tak. Tapi dah beruniform ni tak boleh lah simpan janggut. Tak boleh lah. Itu yang ini kadang orang heran je. Bila macam penonton sekarang ni, dia mesti tertanya-tanya kan, betul ke dia ni abang bomba ni? Abang bomba dia simpan janggut. Betul.
Kumis boleh lah kan? Uniform mana boleh janggut. Kumis ni daripada minggu lepas. Aku bukan polis. Okay. Sedang bercuti. Bila macam kita ni bercuti, contohlah bila melibatkan cuti yang panjang sedikit, berminggu lah, seminggu contohnya. Bila macam kami ni setiap hari tau. Setiap hari lah chef kan. Jadi benda tu bila sehari kita dah chef, cepatlah dia panjang kan. Apa lagi 2-3 hari, seminggu panjang lah. Itulah. Masing-masing ada janggut kan tahu kan. Tahu. Jadi lepas jadi penyiar radio tu baru jadi bomber ni tadi. Ya. Jadi apa dia tanya usaha tu macam-macam usaha. Jadi pada yang di luar sana, adik-adik siapa-siapa atau kawan-kawan kita yang tengah meniti yang tengah mengejar cita-cita masing-masing, ingat dia bukan senang. Tapi kena perlukan usaha. Tapi jangan putus asa. Betul. Kalau lihat kepada perjalanan Awang Janggut kita tadi lah kan. Dia selepas situasi pertama jadi welder, lepas tu jadi ni, lepas tu berniaga pula bisnes tak okey, dia ubah lagi. Dia cuba mengubah nasib diri dia tu. Betul. Mencari kerjaya yang lebih baik. Bukanlah kita duduk dalam orang kata mengadu je kerja. Bahkan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'du, Allah SWT berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya apa? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Kita bukannya tak pernah hidup susah. Maksudnya setiap orang akan ada cabaran dia. Tapi kalaulah kita setakat mengadu kepada orang, hidup aku susah lah ni, tapi tak ada usaha. Betul. Macam mana nak ubah nasib kita? Balik berzikir susah. Tak boleh. Zikirnya susah. Tak boleh. Dan kalau yang saya kenang pun dalam satu hadis Nabi, Nabi ada beritahu kan, Nabi SAW beritahu, bila kamu mau minta syurga, kalau kita cakap yang benda kita bahasa kita faham lah, kalau kamu nak minta syurga pada Allah, maka minta syurga Firdaus. Jangan alang-alang maksud dia. Nak minta doa kepada Allah, jangan alang-alang, teruskan yang paling tinggi. Sebab apa? Kerana ia adalah syurga yang paling tinggi. Sebab dalam hadis tu kesimpulan dia, kita minta pada Allah, jangan alang-alang. Minta lah pada, walaupun kita rasa tak yakin dah dapat, tapi minta pada Allah. Itu kalau kita lah sebagai orang Islam, pegangan kita begitu. Cuma yang kalau kita yang usaha tadi, memang betul lah. Saya percaya semua yang mungkin ada di antara kita yang dengar, memang sebelum kita bekerja dengan keadaan kita sekarang ini, mungkin ada kerja-kerja kita yang sebelum itu. Betul. Yang memberi kesan kepada diri kita, yang membina karakter kita sekarang. Yes, betul. Yes, betul. Nasihin ada kerja apa kat dulu? Saya dulu kerja waiter. Waiter caterer, kedai makanan lah. Selepas habis diploma saya kerja waiter. Okey. Lepas tu kerja jurulatih PLKN. Mak menjerit-jerit tu. Pagi-pagi tu kau yang menjerit. Faham perasaan abang uniform. Okey, lepas tu kena chef hari-hari. Lepas tu banyaklah kerja. Banyak kerja. Kerja jabatan, kerja kontrak lagi dan sebagainya, angkat batu dan banyak kerja. Pengalaman banyaklah juga. Betul. Saya percaya juga tu Nas. Sebenarnya selepas saya apply bomba ni lah kan. Jadi dia makan masa untuk 6 bulan ke 8 bulan, anda silap, saya ingat lah, lebih kurang macam tu lah. Tapi hati masa tu kan langsung tiada rasa kecewa tau masa tu. Sebab saya kata begini, dapatlah kan, kalau ada rezeki lah. Kalau tak dapat lah, kita try cari lain lah. Sebab dia tangguh tau masa tu, mungkin sebab PKP kan masa tu. So dia tangguh ke sesi, sepatutnya sesi 1, siri 1, siri 2. Saya ni di siri 2 tapi digabungkan macam tu. Pengambilan dia tu lah. Jadi ambil masa lama. Lepas tu bila lama-lama dapat keputusan, seorang kawan dekat pejabat ni lah kan, dia kata, Syaz kan, kau sudah cek kan, keluar sudah keputusan, dia kata kan. Saya nak mau cek kak, dia kata. Saya nak mau cek, kata kan. Fobia. Saya kata macam, sebab kita apply kerja melalui online apa semua kan, di kerajaan lah maksudnya kan. Okay? Terlalu banyak saya apply. Belum rezeki lah orang kata. Tidak melepasi. Kita faham kan? Kita pun terima yang macam tu. Belum rezeki lagi ni, tak apalah kan. Kita pun tunggu je lah. Bila dia kata, Syaz, ada result ni kan, keluar. Saya nak mau cek kak. Saya nak mau cek kak. Kalau mau cek lah. Kalau dapat boleh beritahu. Dah dapat diam-diam ya. Itu saya tangkap. Saya tunggu itu. Jadi takut kawan ni
dah banyak cerita, dia post terus. Dia screenshot result tu. Nah, dia katakan, oh, saya masa tu tengah makan dekat kedai. Terus sembuh. Menggigil. Menggigil. Tengok, ya Allah, biar betul ni, dia kata. Di umur 32 masa tu. 32? Oh. Alhamdulillah. Ya Allah, dia katakan. Tapi begitulah lebih kurang perjalanan saya tu. Sampailah saya dapat. Macam tu lah lebih kurang. Perjalanan tu bukan senang lah orang kata kan. Bukannya orang kata lepas degree terus dapat kerja yang kita nak. Tak juga, ada cabaran dia. Dan rezeki Allah tu ada. Itulah. Jadi kita akan macam mana, kita akan berehat seketika. Kita akan sambung balik lepas ni. Banyak lagi kita nak bincang ni lagi. Makin rancak lah pula ni kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, jangan lupa, jangan ke mana-mana bersama dengan kami dalam program 3B. Benda boleh bincang, tak marah. Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast 3B. Benda boleh bincang, tak marah. Nasihat. Dan masih lagi bersama dengan tamu kita, Abang Syaz, orang janggut kita. Janggut. Jadi kita dah buat banyak juga sebenarnya kan. Kita bincang tadi dalam segmen sebelum ni, kita bincang pasal liku-liku, cabaran, ujian dan halangan untuk mendapat orang kata kerjaya yang lebih baik tu. Betul. Sebab kadang-kadang kan kalau kita fikir macam ada di antara kita mungkin sedang mengalami di luar sana, yang tengah tengok cerita ni, dia tengah tengok kita punya podcast ni, ada yang dah berusaha lah banyak, ada minta kerja, apply sana sini, kena macam-macam saya kan, apply dalam online. Mungkin ada di antara kita, sebab saya pernah mengalami, ada seorang sahabat lah, dia dah isi online 8 kali 10 kali tak dapat. Tapi ujian tu macam begitu berat untuk dia. Ya betul. Dia kata sampai ke satu peringkat, dia kata, "Ui, sungguhnya," dia kata, saya quote kata dia, "tak adil sungguh." Macam tu pula dia sampai cakap. begitu dia menyatakan dia punya kesusahan dia tu, ketidakpuasan hati dia tu. Sebab saya kata dekat dia, bukan tak adil kan. Allah kata dalam Quran, dalam surah Baqarah ayat 286, Allah kata apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan membebani kamu melainkan mengikut kemampuan kita. Maka kata Allah tahu, Allah yang buat kita. Allah tahu limit kita macam mana. Jadi Allah nak uji. Betul. Ingat, orang yang Allah uji itu tandanya Allah sayang dia. Betul. Dan cabaran yang hebat itu sebenarnya dia mampu untuk atasi. Betul. Jadi kita nak tanyalah tetamu kita pada kali ini kan. Ya. Berkenaan dengan apa cerita kita tadi? Cerita nak kerja bomba. Kerja bomba. On the way nak dapat kerja bomba tu, dah dapat halangan. Dah dapat kerja. Dia takut nak dapat nak tengok result tu tadi. Result tu tadi. Lepas tu kawan dia tolong ambil gambar, hantar kepada dia. Seterusnya. Okey. Saya reverse sikit lah. Yang macam yang Nas cakap tadi. Ada yang sedang menonton podcast sekarang ni, okey, yang mungkin mengalami situasi yang sama, sudah berkali-kali untuk memohon untuk dapatkan kerja yang bagus kan, kerja yang menjamin kan. Kalau macam saya ni, saya boleh kira lebih daripada 10 tahun. Mencuba 10 tahun. Sebab cara saya kira daripada umur anak saya, daripada umur anak saya setahun sampailah ke 8 tahun, itu umur anak. Sebelum tu lagi saya mohon ni sebelum lahir lagi. Macam tu. Sebelum anak lahir. Sebelum anak lahir lah. Komplis je. 10 tahun lebih lah. Mohon itu yang lepas yang kawan hantar gambar, saya kata, saya tak mau tengok, katakan kalau dapat rezeki, dah dapat, jangan bagi tahu. Dia cakap. Sebab apa? Sebab inilah salah satu cabarannya. Sebab saya mohon dalam unit beruniform ni bukan satu. Bukan bomba je lah. Okay. Sebab yang saya kata tadi, unit beruniform tapi yang konsep penyelamatan. Jadi seorang penyelamat. Ingatkan satu je. Apa yang lain tu? Okey, maritim saya dapat. Ui, dapat juga. Okey. Pegawai penjara saya dapat. Sebagai banduan. Bukan
Kau agak-agak. Kita tak payah apply online. Agak-agak. Pegawai penjara. Okey, lagi? Jadi itulah dia. Aku tak boleh. Okey, cabaran dia pula cabaran memilih lah pula lagi. Betul. Daripada 3 tu. Jadi tiga dapat ni. Semua dapat. 3 dapat ni. Maksudnya rezeki Allah kan. Betul-betul apa yang aku, ya Allah, yang aku doa-doa lah ni kan dapat ni kan. Sebab sebelum tu pula kita ni selalu berdoa lah, Allah kau bagilah aku kerja yang bagus, yang aku minat lah, yang aku mau lah, kerja uniform. Aku mau jadi penyelamat ni Allah kan. Kita berdoa-doa itu je lah. Jadi pejam celik tiba-tiba dapat 3 sekali kan. Jadi ambil kau. Cabarannya ya Allah kena pilih pula ni kan. Saya pun tanyalah juga dengan, jadi saya pun tak boleh lah bagi keputusan sendiri, itu masalah saya ni. Tak boleh bagi keputusan. Saya pun tanya keluarga, kemudian tanya kawan. Jadi saya punya prinsip ni, saya akan tanya 5 orang. Bila 5 orang ni jawapan dia yang sama, itulah yang saya ambil kan. Saya tanya pendapat dulu. Kalau kau lah dapat 3 jawatan ni kan, kau pilih yang mana? Yang satu yang dia ni, kalau aku pilih merah, dia kata. Yang merah ni orang kata hero. Kan? Okey, itu kau punya mana? Jumpa pula yang lain lagi. Antara 3 ni mana kau pilih? Saya jadi itu. Sampai 5 orang. 5 orang ni jawapan dia lebih kurang gitu. Kata, okey, baru saya bagi pikirkan keputusan saya. Okey, kalau saya yang ambil yang ni, mungkin nanti saya akan jadi ini, saya akan jadi ini. Saya akan masuk dalam air. Betul, dalam maritim kan. Saya akan masuk dalam api kan. Jadi itu memang cabaran yang saya perlu tempuh lah nanti akan datang. Macam yang orang selalu kata lah. Api kan, rumah api kan terbakar, orang keluar, bomba masuk. Betul. Itu salah satu yang patutlah bomba ni jadi hero. Orang kata gitu. Jadi saya pun ambil lah keputusan. Okey mak, saya kata, aku menjadi bomba. Aku menjadi bomba. Itulah. So sebelum tu pula saya sampai, ya Allah, saya katakan, bagilah aku kerja bomba ni, ya Allah. Aku minat betul jadi bomba ni. Tengoklah di kampung mana yang mengalami banjir, Ranca-Ranca salah satunya, ada beberapa lagi lah. Alah, kenapa lah aku bukan ada di situ, aku kata. Aku mau ada di situ. Semangat tu minat menyelamat. Aku mau ada di situ, aku mau jadi anggota penyelamat. Aku mau tolong orang-orang yang susah, aku kata. Itulah dalam hati aku lah kan. Ya Allah, kenapa lah aku bukan di situ. Aku mau sampai hati kita ni, aku mau jumpa dengan tuan ni. Aku kata dia, tuan, aku boleh buat kerja apa saja. Sampai kita mau cakap macam tu ni. Bagilah apa tas sekalipun, aku boleh buat kan? Sebab tu lah aku sampai macam mau kata, tuan, saya kerja dekat Labuan FM, semua saya buat di situ, tuan. Contohnya kan. Jadi saya boleh buktikan yang saya boleh buat apa saja. Saya share sikit lah. Saya ni salah seorang pelakon drama radio. Bayangkan, tengoklah dengan wajah yang macam ni, dengan macam ni kan. Boleh kan. Orang kata iras-iras, orang kata pelakon luar negara lah. Okey. Dulu ada satu program drama lakonan yang Labuan FM dapat tempat kelima tau. Anugerah tu dapat tempat yang kelima. Dan drama tu, saya salah seorang pelakon dari situ. Pelakon drama radio. Bawa watak apa pokok? Watak penjahat. Saya watak penjahat. Saya memang watak penjahat. Memang perkataan yang kejam, yang ganas tu memang saya lah tu. Saya cuba untuk menghidupkan. Bayangkanlah sampai itulah yang saya mau ceritakan dengan pegawai ini. Saya kata, saya boleh buat, saya kata. Sedangkan yang itu pun saya boleh buat. Saya boleh berlakon, padahal hakikatnya, betul ke aku boleh berlakon ni kan? Tapi saya boleh buat. Dia sendiri pun sangsi. Boleh buat. Jadi sampailah saya kata dengan, saya mau jumpa dengan tuan tu, aku mau beritahu dia aku boleh buat apa saja. Macam mana? Hati yang betul-betul mau masuk ke unit uniform ni. Semangat tu ada. Semangat kurang tu ada. gitulah. Tapi alhamdulillah selepas dapat keputusan tu, kawan pun terus screenshot dia bagi result tu, menggigil tangan ni. Masa tu tengah makan roti canai. Ya Allah, betul inilah doa-doa aku ni dulu. Ya Allah, betul aku dapat. Roti canai tu jadi apa? Tak, memang selera. Orang kata makin berselera. Tak mau orang. Mati terus. Tak mau orang. Kata, ya Allah, mak, kan aku pakai uniform dah aku ni. Macam tu. Bukan 1 tapi 3. Dapat 3. Dapat kerja
berpencen tu tak pandang roti canai Dia dahsyat. Bayar, aku takut bayar je. Bukan begitulah. Bayar. Dia lah, kita faham apa benda tu, dia excited. Betul. Kita dah lama minta. Betul. Bila tiba-tiba dapat, jadi semua rasa tu mati tau. Sebab kita punya rasa gembira dengan rasa sedih, dengan rasa risau, semua rasa keluar syukur sekali. Ya, betul. Itulah. Jadi nak kata kesimpulan yang saya lah, kalau cerita dia banyak lagi. Kita jangan putus asa. Betul. Sebab Allah akan bagi pada waktu yang tepat. Tak akan lebih, tak akan kurang waktu dia. Memang itulah waktu dia. Jadi kita tetaplah minta, tetaplah memohon pada Allah SWT. Pada siapa lagi kita nak bergantung selain pada Allah SWT. Betul. Hatta hakikat kita di sini pun, kawan-kawan kita itu cuma asbab sahaja. Kan, kalau asbab dia macam mana? Contohlah macam dulu, ialah teringat sama saya kan, isi borang SPA online. Kerana asbab kawan tu ajar. Ajar cari isi. Kalau tak sampai ke tudah, saya tak kasi. Kawan tu sampai sekarang tak ada kerja. Kawan tu ada kerja. Oh, dia ada kerja. Kau dah makan. Sama-sama naik lah. Sama-sama dapat. Faham. Sama-sama dapat. Asbab dia mengajar, tapi yang memberikan rezeki tu Allah SWT juga. Kan, itu kita jangan sekali-kali lupa. Jangan sekali-kali kata jangan kita lupa pada pemberi rezeki. Betul. Jadi nak tanya jugalah, kita bekerja bomba, bukan di Labuan, di Semenanjung. Jadi berjauhan daripada keluarga kan. Macam mana bahagi masa ataupun cabarannya lah, kita pun perantau. Jadi betul, kita tahu perasaan tu. Jadi nak tanya, macam mana Abang Syaz kita bahagi masa, nak luangkan masa untuk keluarga, berjauhan dengan keluarga. Ada anak suara kan? Ada family. Itu yang ini pun merupakan satu cabaran juga bagi saya lah, sebab bekerja jauh. Macam biasalah, saya ni pun baru, orang kata baru dapat kerja yang menjamin kan. Lebih kurang macam tu lah. Dan baru, orang kata saya ni baru lagi. Sebab sebelum ni kan bekerja dengan agensi lain, kemudian di tempat sendiri pula, yang ini pula jauh, mestilah ada cabaran-cabaran dia juga dari segi perbelanjaan, kos makan juga kan, untuk permulaan tu kan. Betul. Okey, berjauhan pula dengan keluarga, dengan keadaan bapa saya pula yang kurang sehat, apa semua itu yang merisaukan saya lah. Sebab itulah semasa saya rekrut, saya kata macam mana lah ni, sebab dekat sini saya yang bawa bapa saya ni untuk review apa semua, ke hospital maksudnya. Bila macam adik-beradik yang lain kerja di swasta apa semua kan, jadi diorang bukan dapat masa yang banyak untuk keluar selalu, kerap keluar, susah sikit lah kan. Ya, betul. Jadi itu saya pun fikir dapat sudah ni kan. Kata gitulah, cabaran pula ni. Dapat sudah. Ini cabaran yang baru lagi, bekerja jauh. Sebab kita siapalah yang bawa ni tu orang tua pun kata apa pergilah, dia katakan sebab itu sudah rezeki, itu yang kita doa-doa, itu yang kita minta kan selama ni. Kau sudah dapat, kau pergi, kita insyaAllah nanti boleh balik lah kan. Bolehlah balik. Jadi itulah, saya bagi-bagi masa tu setahun bolehlah 2 kali untuk balik sini. Jadi itulah kelebihan macam yang Borneo ni, bolehlah ambil cuti yang lama sikit. Betul, kita jarang balik. Kita kan jarang balik. Jarang balik. Bolehlah, dia kata ambil masa cuti tu panjang sikit lah. Jadi untuk yang macam anak saya pula berada di sini, dia bukan ikut. Dia memang family saya, parents ni memang dia kata kau sudahlah jauh situ, kami sini siapalah kawan kami sini kan. Dia gitu. Bagilah tinggal dia sini kan, dia kata. So dia anak dengan ni lah, orang tua lah di sini. Jadi saya pun selalulah kontak apa semua. Kontak. Okeylah, alhamdulillah lah. Tapi berjauhan ataupun ni tak memberi kesan kepada kita punya kerja lah. Kita itu memang tak memberi kesan lah. Kita hadap juga, tapi kerja kena jalan juga. Kadang bila kita dapat situasi operasi yang bahaya lah, yang mencabar lah kan. Ini Call dulu. Call dulu. Ya. Call dulu. Mak, saya pergi operasi api ni kan. Itu diorang pun hati-hati. Sebab kita faham diorang sentiasa mendoakan. Betul. Kita lah sebab jauh kan. Apa semua. Itu apa saja operasi apa saja operasi yang mencabar, saya akan call dulu. Lebih air, api. 2 operasi ini saya akan call. Kita kata
ada mangsa lemas. Contoh ada mangsa lemas. Kami kena, saya pula boatman. Mengendali boat lah. Saya kan call lah. Mak, kami pergi operasi mencari mangsa ni, mencari dan menyelamat. Jadi mak pun hati-hati lah, dia pun nasihat apa semua. Itu yang kita harapkan kan. Mantap Abang Syah cerita ni. Sebabnya kalau ikut kan, apa-apa kerja pun lah, tak kisahlah kita kerja government ke, kerja swasta, kerja yang glamour ke, mungkin kerja yang dipandang rendah ke, yang penting kita bagi 100% kepada kerja kita. Betul. Dan dalam masa yang sama jaga juga ahli keluarga kita. Dan Rasulullah ada menyebutkan dalam sebuah hadis kan, yang bermaksud sesungguhnya Allah Azza wa Jal mencintai seseorang yang apabila dia mengerjakan sesuatu kerja, dia laksanakan dengan cemerlang. Tak kisah kita kerja yang hebat ke ataupun kerja yang biasa ke, tapi kita laksanakan dengan semampu terbaik, kita. Bukanlah kita kerja glamour. Orang dah cakap, "Weh, bagus dia ni kerja ni." Tapi sambil lewa. Itulah. Sayanglah pula. Sayanglah pula kan. Tapi aku tengok kau kerja bagus, Nas. Kau makan ni? Tak adalah, itulah kan. Kita yang penting apa-apa sahaja kerjakan dengan sepenuh hati kita. Dan jangan lupa apa-apa minta restu daripada mak bapak. Betul. Itu input yang kita dapat kali ni kan. Kadang kita sibuk kerja, gaji masuk bulan-bulan, terlupa mak ayah. Astagfirullah. Lepas ni telefon mak ayah. Mak ayah. Sebab semua apa yang berlaku ni semuanya, pendapat saya memang restu dan juga doa daripada ibu bapa. Betul. Titipan doa dia orang juga. Ya. Okey, insya-Allah. Jadi macam menarik cerita kita ni. Macam menarik. Tapi kita rehat dulu lah. Kita rehat dulu. Ada lagi lepas ni. Ada lagi. InsyaAllah. Jadi kita akan kembali semula lepas ni dalam program 3B. Benda boleh bincang, tak marah. Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula dalam podcast 3B. Benda boleh bincang, tak marah. Nasihat. Tajuk kita untuk episod kedua kali ini iaitu satu langkah. Satu langkah apa sebenarnya? Satu langkah dalam memilih mendapatkan cita-cita, mendapatkan impian. Langkah pertama untuk mencapai impian tu lah. Dalam beribu-ribu langkah selepas itu bermula dengan satu langkah dahulu. Betul. Jadi masih lagi bersama dengan tetamu kita, Abang Syaz, Abang Awang Janggut kita, Abang Bomba kita. Abang Bomba kita. Semua gelaran ni. Kau besar, kau ambil semua. Jadi sepanjang pengalaman menjadi bomba dan penyelamat ni lah, kita mesti ada pengalaman yang manis ke, pengalaman yang pahit, ataupun pengalaman yang tak boleh lupa lah. Kadang tidur tu kadang teringat. Ya, saya percaya. Saya percaya Bomba banyak pengalaman. Kan? Mungkin ceritalah sikit. Okey, sepanjang pengalaman ni kan, orang kata kalau dalam unit uniform, Bomba ni lah kan, walaupun setahun jagung, mesti akan terlibat dengan operasi-operasi lah. Ya, betul. Apa lagi orang yang sudah berbelas tahun, berpuluh tahun kan. Jadi pengalaman saya yang baru dalam kebombaan ni, setakat ni kalau operasi yang mencabar, macam api di air kan, di aras tinggi contohnya, setakat ni alhamdulillah terkawal. Dan belum lagi saya dapat jadikan itu satu kenangan yang pahit lah, sebab terkawal. Alhamdulillah. Normal. Setakat ni lah. Setakat ni normal, terkawal. Yang aksiden ada? Aksiden macam tu lah. Dia banyak. Kerap. Kerap. Yang teruk-teruk tu ada. Okey. Tapi berjaya diselamatkan lah. Disebabkan balai saya ni, kawasan tumpuan dia adalah highway. Boleh promote balai. Boleh, tak ada masalah. Balai. Okey. Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya di Ipoh, Perak. Perak. Meru Raya. Meru Raya, okey. Okey. Sebab dia salah satu balai yang tumpuan dia berdekatan, berhampiran dengan highway lah. Highway. Jadi insiden-insiden yang melibatkan kemalangan jalan raya memang kerap di situ. Jadi benda ni memang kita tak boleh elak pun, sebab kadang-kadang boleh kata kecuaian semua tu kan. Kadang-kala disebabkan orang kata jalan licin. Jadi macam mana kita mau elak bila orang bawa cermat pun jalan licin. Sebab ada satu tempat yang jalan dia memang ada kesan minyak yang
lama tinggal di situ. Susah. Cuci masih lagi tinggal di situ. Dan tempat tu pun memang kerap hotspot lah berlaku. Pernah dengar tahu ni kan? Terowong Menora. Ya. Okey. Terowong Menora baru-baru ni je. Kawasan hangat lah orang kata. Sebab dia kalau bukan cerita accident, cerita seram. Menora ni kan, kalau kita biasa tengok di YouTube kan, dia mesti ada kisah-kisah seram di tempat-tempat ni kan. Menora ni salah satu dia lah. Bukan ada terowong dua tu. Terowong tu dua, satu arah selatan, satu ke arah utara. Yang tembus gunung tu kah? Dia Ipoh ni dikenali kawasan-kawasan ni dikenali dengan kawasan yang banyak gunung. Landscape Ipoh cantik. Kan? Serius macam gunung di China tu. Ada satu gunung tu kan situ. Betul, dia ada kuil-kuil apa semua tu kan. Dekat Ipoh lah tempatnya. So, dekat Menora ni dia memang ada satu kawasan yang memang kerap aksiden di situ. Kalau kita boleh lalu di situ, dia ada kesan minyak yang memang susah hilang. Dia bukan boleh hilang, tapi mungkin makan masa yang lama lah. Yang saya nampak jalan dia, tahar dia memang hitam tu adalah kesan minyak. Bukan saya yang ni, orang lama yang beritahu. Jadi saya sampaikan lah juga apa yang orang sampaikan. Gitulah. Jadi kata ini kawasan sini memang kawasan aksiden. Situlah tempat yang kereta ni terbalik apa. Kadang dia orang cermat pun bila hujan apa semua, jalan tu licin. Bahaya. Licin. Sebab tu di situ ramai yang berpesan. Kami pun berpesan melalui media sosial kami masing-masing, tolong bawa perlahan di kawasan situ. Kami kata sebab situ kawasan yang licin. Okey. Dan saya pernah ambil tulang orang pindah ke tempat yang ni, macam tu lah. Jadi bila melibatkan kes macam tu, yang ada polis dan juga pihak KKM memang akan ada juga situlah. Jadi kami ni yang contoh ada body di situ, kami yang akan pindahkan, naikkan ke ambulans setelah habis yang itulah kan. Sebab memang kami yang menyelamatkan, contoh dia tersepit ke apakah memang tugas membalah yang first time phobia ke? Itulah tak mengantui ke tidur malam tu. Itu yang tadi saya ada share, saya kerja di KKM kan. Sebab di tempat saya kerja tu pun di KKM, kawasan di unit kecemasan. So banyaklah kes yang saya sudah tengok di situ, orang yang meninggal di situ. Dia build karakter. Betul lah kan? Jadi sebab itulah dekat bomba ni tiadalah rasa fobia, sebab saya sudah lalui benda tu semua sebelum ni kan. Jadi itu antara yang pahitnya lah sedikit kan. Kemalangan lah. Body yang sudah meninggal semua, yang terbakar di lori semua, yang sudah rentung semua tu, itu salah satulah. Tapi alhamdulillah terkawal apa semua. Yang momen yang saya rasa lucu, sebab kami ni bukan setakat mencari dan menyelamat, kami juga buat kerja-kerja khidmat kemanusiaan. Okey, kena khaslah macam itulah. Lebih kurang orang kurang siuman lah. Kurang siuman. Okey. Terima panggilan masa tu pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi. Kami pun bila dia direct call. Saya share sikit, kalau boleh kita di kawasan ni kita kena tahu nombor telefon balai. Yang khas dia lagi cepat lah. Pesanan khidmat masyarakat kawasan masing tuan-tuan kawasan tu kena tahu nombor telefon balai bomba. Sebaik-baiknya macam tu. Jadi insyaAllah lebih cepat lah lagi proses dia. Kalau di Labuan ada ranca-ranca di layangan dengan Kampung Jawa. Sentral lah. Kawan-kawan mana tuan-tuan yang berdekatan kawasan tu kena ambil maklum ambil maklum untuk respon yang lebih cepat. Betul, lebih cepat sikit insyaAllah. Cepatlah. Masuk balik cerita tadi. Orang kurang siuman. Macam kau jugalah nak. Tak adalah gurau. Okey. Kita balik. Dapat panggilan pukul 2 pagi, dia pun direct call lah. Macam saya kata tadi kan, kena tahu nombor balik. Dia pun, "Cik, boleh ke datang sini tolong," dia kata tolong nasihat, dia kata tolong bercakap dengan orang dekat atas bumbung. Dia kata kan. Sudah. Kenapa dia? Kami pun rasa lain. Betul lah, ada apa ni kan? Dia ni kurang siuman. Dia kata kan, kami puas mencari dia kata kan. Jiran dia lah, puas mencari dia. Tapi lepas kami nampak ada tangga dekat belakang rumah. Tangga dia lah. Jangan-jangan dia ada dekat atas. Rupanya dia tidur dekat atas tu. Dia tidur dekat atas bumbung dalam keadaan yang
tak berpakaian lah. Tak berpakaian. Pakaian minima. Tinggal pakaian kecil je lah. Lelaki ya. Lelaki lah. Lelaki. Okay. Tinggal pakaian kecil lah. Jadi yang itu saya rasa macam Allah, macam ni pun ada juga kan. Jadi pada tu kami pun macam aduh, apa boleh buat lah. Okey lah, jomlah kita cuba pujuk lah. Cuba pujuk lah. Kita bawa turun. Kita nak, bukan nama sebenar Lee kan. Jom ni kita minum kopi bawah ni. Jom kita sembang-sembang ni. Jom. Sejuk atas ni, mana dengan tiada baju lagi apa semua ni. Jomlah duduk turun. Jadi hampir sejam lebih juga nak pujuk. Pujuk. Baru dia lama-lama dia turun. Turun macam itulah. Jadi itu antara momen yang lucu dengan yang mencabar lah. Nak tanya juga lah kan. Sepanjang kita berubah profession tadi, banyak profession KKM, lepas tu jadi pengacara kan. Ada tak kata bakat-bakat dan kemahiran yang ada kita di Kejaya dulu ni dimasukkan ke dalam Bomba? Contohlah kita dulu penyiar di sini. Lepas tu kat Bomba pun jadi macam pengacara majlis ke ataupun ada bertugas macam tu. Betul. Betul. Alhamdulillah lah, sebab berguna. Adalah juga orang kata yang nanti apa yang kau buat di sini bolehlah kau bawa ke situ. Adalah pesanan-pesanan gitu kan. Betul. Tengoklah nanti macam mana. Rupanya ada rezeki. Dia katakan bila dia tanyakan siapa yang boleh jadi MC, dia katakan. Jadi saya kata saya ni boleh lah juga, tapi tengoklah boleh diterima ke tidak. Sebab perbezaan dia kan ialah protokol. Betul. Kat sini kita kurang sikit lah. Sebab saya pun jadi MC dekat sini dulu bukan protokol kan. Betul. Jadi bila di situ banyaklah yang kita kena berhati-hati dari segi sebutan VIP dia, susunan VIP, susunan kita kena tahu kan. Betul. Protokol. Jadi belajarlah juga. So alhamdulillah diorang proses mengajar tu pun sekejap sebab kita sudah ada basic. Betul lah. Bila kita sebut itulah, kadang orang kecewa kan, dia tak dapat kerja yang dia nak. Jadi kerja apa je dulu yang ada. Sedangkan kemahiran yang dia belajar di tempat kerja yang lama tu, dia membina karakter itulah. Dia boleh diaplikasikan pada kerjaya yang mungkin yang lebih baik. Sama macam aku dulu. Kau jadi waiter. Jangan. Aku dulu jurulatih PLKN tu. Pelatih PLKN. Bukan pelatih. Mesti garang. Jurulatih PLKN. Mesti garang. Ni mesti garang. Jadi jurulatih kena garang. Tak boleh tak garang. Kalau jadi latih. Nak sakat nak baris aku boleh lah. Aku baris. Itulah. Jadi mungkin nak tanya nasihat sikit lah pada pendengar kita golongan muda kan. Yelah, golongan muda sekarang ni suka, kalau kita, yelah macam golongan muda sekarang ni dia macam itu cerita pakcik, ni cerita saya ke gini. Tapi bukan semualah kan. Bukan semua. Tapi pentingnya nak antara, kalau Syaz boleh bagi saranan ataupun nasihat kepada yang sedang berjuang mencari kerja idaman. Kerjaya idaman tu. Apa yang kalau Syaz dibagi peluang nak bagi nasihat kat dia orang, Syaz nak cakap apa? Okey. Sebenarnya saya pun tak adalah mau cakap macam mana kan. Sebab yalah, saya pun sama macam dorang, orang biasa juga kan, manusia biasa juga. Sama juga situasi yang kita dapat ni sama tau. Jadi kalau boleh janganlah berputus asa. Saya itu je yang saya sarankan. Teruskan mencuba. Jangan putus asa lah. Berdoa kan. Sebab saya yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan bagi. Kalau dia tak bagi hari ni, dia akan bagi hari lain. Tepat pada waktu. Tepat pada waktunya dia akan bagi. Saranan saya, nasihat saya itu sajalah. Jangan berhenti berusaha lah. Sebab bagi saya, Allah dia akan tengok tau. Dia akan tengok macam itu yang saya punya mindset lah. Allah dia tengok aku punya usaha ni selama ni kan. Sebab tu dia bagi. Macam tu lah. Ready dulu. Kerja sini, kerja sini. Lalah sini. Padu kesimpulan semua ke situ. Betul. Itulah bagi saya, jangan give up lah. Teruskan. Itulah. Dan mungkin kita pun tak tahu masa depan kita tiga ni kan. Ada kerja yang lebih baik ke. Harapnya gitulah. Kita punya progression, improvement dalam career ni. Betul lah. Kalau daripada segi saranan Stamam pula, kau macam mana? Mungkin kesimpulan jugalah untuk episod kita kali ni kan. Yang pertamanya, untuk golongan muda ataupun siapa-siapalah yang sedang mencari kerja, jangan ingat perjalanan
mendapat kejayaan idaman tu satu perjalanan yang mudah. Dia mencabar. Bukanlah kita lepas habis saja belajar, okey, confirm dapat jadi peguam contohnya. Bukan begitu. Tapi Allah tahu bila kita ready sebenar-benarnya untuk menjadi seorang peguam contohnya. Tapi dalam pencarian kerja ni, elok juga kalau saya kongsikan satu doa yang sebenarnya Nabi Musa membaca doa ni sewaktu dia meninggalkan kampung dia yang tak ada kerja dan tak ada isteri. Apa yang dibacakan? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maksud dia apa? Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang engkau berikan. Jadi doa ni umum. Apa-apa saja kebaikan yang Allah nak bagi, sangat-sangatlah kita ni fakir. Kita ni sangat-sangat memerlukan. Jadi bolehlah amalkan doa ni. Mudah-mudahan Allah bagi kejayaan yang mungkin bukan yang kita mahukan, tapi Allah tahu itulah personality yang sesuai dengan kemahiran kita. Untuk kita berikan kepada diri dan masyarakat, seterusnya kepada agama kita. Nas pula macam mana? Kalau aku nak dapatkan sesuatu tu bukan sekali. Kena 2 kali. Kena 2, 3 dan 4 dan 5 dan 6 dan 7 dan 8 dan 10, 100 kali. Sedangkan usaha lah tu. Usaha. Sedangkan mentol yang kita pakai sekarang pun bukan mentol tu yang siapa buat tu. Thomas Edison. Dia bukan try sekali, terus dia tak 100 kali. Betul. Lebih daripada 10 kali. Baru jadi kalau kita nak cari kita punya impian dan juga cita-cita, jangan putus asa. Dan yang paling penting, redha mak bapak. Betul. Yang sudah dapat rezeki, yang dah dapat kerja tu, tolonglah bagi semangat, tolong bagi suntikan pula kepada yang masih lagi mencari. Betul. Dan jangan lupa pada mak bapak kita. InsyaAllah. Jadi saya macam sampai ke penghujung rancangan dah. Kawan ada bercerita lagi ni. Tak apalah, kita settle di luar lah mungkin. Settle kopi-kopi kat luar. Kopi lagi luar. Jadi kita nak ucapkan ribuan terima kasih juga untuk episod kali ni. Untuk misalnya penerbit kita, DJ Rafi'ah Haji Ibrahim, kemudian kru yang terlibat, ada yang sound, yang tukang bunyinya, tukang lampunya, kameranya, propnya lagi. Yang kita ucapkan terima kasih banyaklah kepada semua yang terlibat. Moga Allah membalaskan jasa baik tuan-tuan dan puan-puan. Cumanya kita insya-Allah akan bersiaran lagi di episod yang akan datang. Jadi jangan ke mana-mana. Jangan ke mana-mana, maksudnya jangan lupa untuk ikuti kita di media sosial kita. Di mana? Di Facebook kita ada, di TikTok kita ada, X kita ada, di mana lagi? YouTube, Instagram, dan juga kalau nak yang percuma, RTM Klik. Boleh layari Labuan FM. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih juga kepada kita punya tetamu. Yes, of course. Seronok borak. Memang banyak cerita. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Ustaz Mam dan juga Nas. Sama-sama. Kerana sudilah berceloteh, bercerita dengan saya ni. Sedikit sebanyak saya pun mohon maaf lah sekiranya ada kekurangan, terguris, terkasar bahasa. Tak ada masalah. Tak ada masalah, insya-Allah. Seronok kita hari ni. Banyak input kita daripada pengalaman itulah kita dapat kan. InsyaAllah. Jadi rasanya sampai sini saja dulu episod kita pada kali ini. Tajuknya apa? Tajuknya Satu Langkah. Dan terima kasih kepada yang menonton. Jangan lupa bagi like, share dan juga kata komen, atau kalau ada pengalaman tuan-tuan di sana, tulis-tulis lah, nanti kita reply lah kan. InsyaAllah. Jadi terus setia bertambah dengan podcast kita 3B. Benda boleh bincang, tak marah, nasihat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.